Mekar sejambak bunga gubahan, jatuh sekuntum di atas peti. Membaca itu surahan Tuhan, Al-Ala diturun menjadi bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Terlebih dahulu, saya memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah kerana dengan izinnya, saya diberi peluang untuk menyampaikan bicara buku pada hari ini. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Umanias Beshairul Rizal. Saya berumur 12 tahun dari Sekolah Rendah Islam 1. Buku yang ingin saya kongsikan berjudul Biologia, hasil karya Ahmad Akmal dan diterbitkan oleh Departemen Dasar pada tahun 2021. Sisipan kandungan terdiri daripada 4 bab yang mengandungi 238 halaman bercetak. Buku ini bukan sekadar buku sains biasa, tetapi sebuah karya yang mengajak pembaca berfikir, merenung dan mengagumi kebesaran Allah melalui ilmu biologi. Hadirin sekalian, apabila kita mendengar perkataan biologi, kebanyakan daripada kita mungkin terbayang tentang sel, organ, DNA, tumbuhan dan haiwan. Namun, buku biologi membawa pembaca melangkaui fakta semata-mata. Buku ini menghubungkan ilmu sains dengan keimanan, falsafah dan pemikiran kritis. Penulis Ahmad Akmal menggunakan pendekatan yang santai, bahasa yang mudah difahami dan contoh yang dekat dengan kehidupan seharian. Ini menjadikan buku ini sesuai dibaca oleh pelajar, guru, malah orang awam yang ingin memahami sains dari sudut yang lebih luas dan bermakna. Buku biologi menghimpunkan perbincangan tentang kehidupan dari sekecil-kecil sel sehinggalah kepada sistem sangat kompleks dalam tubuh manusia dan alam semesta. Antara persoalan utama yang diketengahkan dalam buku ini ialah bagaimana kehidupan bermula? Adakah semua kejadian berlaku secara kebetulan? Apakah peranan Tuhan dalam penciptaan makhluk hidup? Penulis mengupas teori-teori biologi moden sambil mengajak pembaca berfikir secara rasional dan kritis. Tanpa menolak peranan keimanan, buku ini tidak bersifat menghukum. Sebaliknya, mengajak pembaca berfikir dan membuat kesimpulan sendiri. Daripada pembacaan buku ini, terdapat 3 pengajaran utama yang ingin saya kongsikan. Pengajaran pertama ialah ilmu sains dengan keimanan boleh berjalan seiring. Buku ini membuktikan bahawa mempelajari biologi tidak menjauhkan kita kepada Tuhan, malah mendekatkan kita kepadanya. Setiap sistem dalam tubuh manusia yang begitu teratur, setiap haiwan berfungsi dengan baik, mengajak kita berfikir bahawa kehidupan ini tidak berlaku secara sia-sia. Ilmu sepatutnya menjadikan kita berendah hati dan lebih menghargai kebesaran pencipta. Pengajaran yang kedua ialah kepentingan berfikir secara kritis dan terbuka. Penulis tidak mengajak pembaca menerima sesuatu bulat-bulat, tetapi menggalakkan kita bertanya, mengapa? Bagaimana? Apakah bukti dan hujahnya? Sikap seperti ini sangat penting dalam dunia pendidikan hari ini. Pembaca diajar untuk tidak hanya menghafal fakta, tetapi memahami, menganalisis dan menilai sesuatu ilmu dengan matang dan beradab. Pengajaran yang terakhir ialah ilmu merupakan satu amanah dan tanggungjawab. Apa yang kita pelajari seharusnya membawa kepada kebaikan, bukan kesombongan. Buku ini mengingatkan kita bahawa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar tanggungjawabnya untuk menggunakan ilmu tersebut demi kebaikan manusia dan alam sekitar. Ilmu biologi seharusnya melahirkan insan lebih beretika, bertanggungjawab dan berbudi kemanusiaan. Saya ingin menegaskan bahawa buku biologi bukan sekadar buku bacaan, tetapi buku yang membuka minda dan menyentuh jiwa. Ia sangat sesuai dijadikan bacaan tambahan pelajar, bahan rujukan guru dan koleksi wajib di semua sekolah. Melalui pembacaan saya, buku ini bahasanya mudah, gaya penulis yang menarik dan isi kandungan yang relevan dengan dunia moden. Dari segi ilustrasi kulit buku pula,
pada pandangan saya ianya sesuai dengan isi kandungan di dalamnya. Buku ini membantu kita melihat sains bukan sahaja sebagai saja peperiksaan, tetapi sebagai jalan untuk mengenal kehidupan dan pencipta. Saya amat menggalakkan rakan-rakan sekalian untuk mendapatkan membaca buku biologi ini. Percayalah, selepas membacanya, cara kita melihat kehidupan tidak akan sama lagi. Sebagai penutup bicara, ingin saya kongsikan bahawa buku biologi mengajar kita satu perkara penting. Kehidupan ini penuh dengan tanda-tanda kebesaran pencipta bagi mereka yang mahu berfikir. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan kita semua. Terimalah selangkapan dari saya. Bunga melur dalam jabangan, di tepi kolam menjadi hiasan. Perkongsian cerita, buat renungan, semarak nilam menjadi wawasan. Sekian, terima kasih.